hidupkan program-program bagi sahabat-sahabat yang ada seluruh negara. Tak pernah ada kekurangan. Kebanyakan permohonan yang ada, kita ada balance duit untuk diguna pakai. Cara yang dikendalikan, kalau kita lihat tahun ni 0.02%, 0.02% NPL. Ada pemimpin negara lain bila kita jumpa, berbincang, berbual dengan mereka, bila mereka tahu fakta ni, mereka sendiri nak cakap dengan pihak pengurusan AIM bagaimana mereka boleh jayakan sampai tahap macam ni. Tapi satu yang kita kena ingat, seperti yang saya maklum tadi, peruntukan yang ada cukup besar. Yang sedihnya ada yang tak guna pakai, tak habis pakai. Saya pun tak faham kadang-kadang sebab apa. Peluang tu ada, tapi kalau kita tak pakai, tak gunakan peluang tu, sedihlah. Banyak rakyat yang perlukan bantuan dan pertolongan tu, tapi mereka kena tampil ke hadapan, baru pihak AIM boleh membantu mereka. Susah kalau kita minta pihak AIM pergi ketuk pintu-pintu, tanya siapa yang perlukan bantuan.